Honda offer pada bulan Mei 2025. Saya Ahmad Auto sini, Telegram, FB page, YouTube, TikTok, bagainya. Dekat sini kita ada nama kita Ahmad Auto 2020. Keretaahmad.com website saya. Handphone 016-3333-676. Kita cerita bab rebate dan juga offer commission, beli kereta commission untuk kereta Honda pada bulan Mei 2025. Okay, so sekarang ni kalau offer kita tak ngam, beritahu kita lah, kita boleh nego lagi insyaAllah kan. Kita bagi rebate tinggi untuk tuan-tuan. Tengok sampai habis untuk pemahaman. CR-V dengan HR-V dia ada parents deal. Maknanya kalau you ada keluarga, 500 petrol dan juga 1,500 service voucher kanan Honda repurchase. Kalau sebelum ni awak beli Honda, so awak dapat Honda repurchase 3,000 service voucher. Okay, cash commission kena, dan rebate ni kena book register bulan ni untuk bulan 5 2025. Okay, rebate 2025 sini. CTS 2000, City Hybrid, City Hatchback Hybrid HEV 2,500. City Sedan Hybrid, City Hatchback S, EV RS, All WRV dan CVRS 4,000 rebate. CVE V dan juga HEV 5,000. City EV RS dan All HRV adalah 6,000 rebate. Manakala All CRV 8,000 rebate. Additional rebate untuk government staff 2,000. City, Civic dan WRV. So sini siapa peminat untuk kereta Honda sini boleh contact saya. So kita teruskan tengok yang lain pula, apa offer-offer yang ada untuk setiap model. Okey, ada government staff rebate, iaitu 2,000, extra 2,000 untuk government staff. Okey, lepas tu rebate HQ juga ada 2,664 semualah. Kita tengok V-Spec tengah-tengah 94,900 harga dia, insurans 2,896, rebate HQ daripada Honda 6,000 rebate. Rebate commission lagi saya bagi tulisan merah tu beza kita tempat lain, 2,000 lagi. Offer tak ngam, beritahu kita balik. Kalau anda kata government dapat lagi 2,000, lagi 2,000, dah 2,000 commission saya bagi, lagi 2,000 lagi government staff rebate. Okey, kalau V-Spec tadi 90% 975, full loan 1083. Itu anggaran kiraan untuk City Sedan. Ada beberapa spek, tuan boleh tengok spek mana yang tuan berkenan. Okey, yang ni pula Honda Civic, ada 4 spek sini. Dia ada government rebate juga 2,000. Contoh sini V-Spec 144,900, insurans 4299. Itu V-Spec tengoklah situ V-Spec tu. Lepas tu rebate Honda 5,000. Rebate commission saya bagi 3,000. Offer tak ngam, beritahu balik, tak ada masalah. Government lagi rebate 2,000. Banyak sungguh. 90% 1490, full loan 1655. Boleh tengok spek mana yang tuan nak. Kita bagi offer terbaik. Tak ngam, beritahu kita balik offer tadi. Manakala SEVRS dan juga WRV, dia ada 4 spek. Okey, 4 spek sini government rebate extra lagi 2,000 rebate. Contoh RS bukan RSSI, RS 107,900, insurans 3305, rebate Honda bagi 4,000 rebate. Rebate extra Ahmad Auto bagi 2,000 rebate, tulisan merah tu. Lepas tu extra lagi government 2,000 rebate. 90% 1108, full loan 1231. Untuk mereka yang nak WRV 1.5 tadi ada government rebate lagi untuk tuan-tuan. City Hatchback ada beberapa spek sini. Boleh tengok City Hatchback berapa spek Okey, kita tengok sini lah. Kita tengok sini apa V-Spec 95,900, insurans 2925. Rebate Honda bagi 4,000. Rebate commission Ahmad Auto bagi 2,000 lagi commission untuk awak. Lepas tu and then full loan lebih kurang 1095, 90% 985 monthly payment. Boleh tengok spek mana yang tuan nak. InsyaAllah kita bagi offer terbaik. Tulisan merah tu adalah commission untuk tuan-tuan. Offer tak ngam, beritahu kita balik insyaAllah. Okey, dengar betul-betul. Ada HRV sini, CRV dan juga HRV. Dia ada parents deal 500 petrol dan juga 1,500 service voucher. Kalau you ada keluarga, anak seorang, 2, 3 awak akan ada parents deal, iaitu 500 petrol, 1,500 service voucher. Dan juga kalau sebelum ni awak beli Honda, awak dapat Honda repurchase 3,000 service voucher lah untuk Honda repurchase tadi So Honda HRV ni ada 4 spek, SEV dan juga RS. So V-Spec sini 135,900, insurans 4027. Rebate HQ bagi 6,000, rebate commission kita bagi 3,000 lagi untuk tuan-tuan. Mana offer tak ngam, beritahu kita balik insyaAllah. Okey, mana kita boleh nego, kita nego lah. 90% 1395, full loan 1550 untuk V-Spec. Tengoklah spek mana yang tuan nak, tuan beritahu kita balik untuk HRV tadi. Okey, tengok CRV 1.5, dia ada SEV dan juga hybrid. Hybrid RS. Okey, tengok sini hybrid RS kanan sekali. 2.0 HEV RS. Okey, lain semua 1.5 turbo, 2.0 HEV RS untuk CRV hybrid 195,900.
Lepas tu and then kita insurans 5680, rebate Honda bagi 8,000, rebate commission lagi Ahmad Auto bagi 5,500 untuk tuan-tuan. 90% 2009, full loan lebih kurang 2233. CR-V dan juga HR-V dia ada parents deal. 500 petrol dan juga 1,500 service voucher. Honda repurchase ni untuk mereka yang sebelum ni nak ambil Honda lah, ambil Honda, lepas tu sekarang dia ambil Honda, dia dapatlah lagi 3,000 service voucher untuk tuan-tuan. Baik. Ya tuan, beli kereta dengan Ahmad Auto dapat rebate dan juga commission. Lepas tu kita bagi tinted discount voucher. Tinted discount voucher ni voucher tinted lah untuk pemasangan tu, discount untuk tuan RM500. Dashcam quarter or reverse camera 4.3 inci ataupun car vacuum cleaner. Boleh pilih salah satu lah mana tuan nak. Steering lock ataupun payung. Which is semua free gift tu unconvertible to cash dan no for all in rebate. Yang mana kita nego tinggi tak ada bagi. Based on discussion and negotiation. Ahmad Auto 2020, handphone saya 0163333676, keretaahmad.com. Like, share, komen dan save video ni. Tekan button save tu. Video ni dan juga beritahu kawan-kawan, share dengan kawan-kawan. Kita ada bagi offer tinggi untuk kereta Proton, Pro 2, Toyota, Honda dan juga Mitsubishi. Dan saya Ahmad Auto, kita cover satu Semenanjung Malaysia. Okey, itu saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.